Assalamualaikum. Hari ni video ni akan sampai ke Hatnya. Sekarang pukul 9, lagi setengah jam train sampai. Kita naik KTM je daripada Batu Gajah hingga ke Padang Besar. Let's go. Bosby. Ui, ramai dok.
Abang nama apa bang? Nama? Badrul. Badrul. Abang Badrul ni ada juga KTM Padang Besar. Sekarang tengah saya tekan singkat. Akak ni ambil daripada border sampai ke hotel 1,200 baht. So, kita orang minta kurang, dia kata 1,000 baht. 200 boleh kurang. Masa kita orang rasa baik, kita orang cari sendiri je kot. Mahal nak hantar sampai 1,000 baht. 2 kepala 500. 500. So, sekarang kita orang tengah pergi on the way ke Anyai. Naik Grab. Sejam lebih weh. Sejam lebih sejam lebih sampai. Ini straight hotel, Happy Home Hotel. เลี้ยวขวา Kita orang dah sampai Happy Home. Sebelah aja dengan sentra Anyai ni. Nampak dia isi je. Mau sampai nak tak berapa tu mandi dulu. Okay. So sekarang ni nak menuju ke bilik 2BB. Mantap lah bilik macam mana pun. Alright, thank you Kak Kungkak. Thank you. Okay. Tak tahu satu bilik je. Hantar lah. Apa ada pun. Beduk lah. Tidur lah. So dah habis check in hotel. Check in bilik lah. Check in bilik. Solat apa semua. Turun-turun sekejap cari makan. Nak cari itu adapter. Adapter pula tak ada. Tadi dah ada. Cerita balik lah. Sampai kat Padang Besar tu, KTM Padang Besar tu, cerita dia ada jual adapter RM5. RM5 tapi kita orang tak ambil lah. Itu sebab sebelah tu jual SIM card. SIM card tu pula cerita dia RM32. RM32 7 hari. Kita orang cari. Lepas tu naik, ada keluar, turun je dekat KTM Padang Besar tu. Kita orang jumpa Grab. Tak tahu lah Grab siapa. Tapi dia kata tanya setting ni. Setting balik. Setting balik boleh tak? Kita balik Jumaat pagi. Lepas tu jumpa abang Pat tu, kereta Grab tu. Tak tahu dia tak buka app tu. Sebab kita orang daripada KTM Padang Besar tu nak pergi chop ke immigration. Tak tahu, ada 2 kali chop tau. Dah pergi situ, lepas tu kena RM30. RM1 lah, RM5. Dia boleh cakap Melayu ni, tapi tak tahu lah orang utara ke orang Siam ke apa. Sebab dia tak cakap bunyi slang utara lah. Orang tak tahu lah. Tapi sampai kat border tu chop, dia nak paskan kita orang. Kita nak jadi singkat sebab kita orang nak naik Grab ataupun Maxim. Bila dah tanya, dia hantar ada seorang kakak ni nak pau kita orang sampai ke hotel yang kita orang ambil ni, Happy Home ni. Happy Home 1,200 baht. Lepas tu cakap tak boleh kurang ke? Lepas tu dia kata boleh kurang 200 baht je, 1,000. Lepas tu kita orang pergi cari singkat dapat RM20 cucuk. Kita orang order Grab. Dah sampai order Grab tu, baru dia cakap boleh lah 900. Lepas tu dia yang buka cerita pasal harga Maxim ambil charge daripada Padang Besar kita orang tu sampai ke hotel 500. Tadi pun kena 560. Okey lah, 560 baht. Masalahnya ni tak faham lah. Diorang punya harga double. Yang sapu lah, kereta sapu. Tapi lantar dah settle. Sekarang ni kita nak setting balik, nak cari data, nak pergi makan. Sebelah ni je Sentra Anyai. Makan tu baik. Cari kedai makan.
Kan nak makan dalam mall pula. Apa benda Syal makan dalam mall? Ni apa benda wiring macam ni? Oh. Haknya darul wayar berselirat. Apa dia? Traffic light dia. Pegawai petugas mana? Power ke orang ni? Ni dia punya pos kot. Saya makan ke Hassan nak makan. Mana Hassan nak makan? Ni Hassan Plaza. Mana Hassan nak makan? Belakang tu rasa